Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Anifah Syahadah binti Azman. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Afzan. Kod sekolah saya adalah CEB 4069. Baiklah, pada hari ini saya akan mengkongsikan kepada hadirin sekalian tentang buku yang telah saya baca, iaitu Nabi SAW juga seorang manusia. Buku ini telah diterbitkan oleh pengasas Sirah Daily yang merupakan sebuah platform yang menceritakan tentang sirah Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Pengasasnya ialah Ubaid Akhi. Buku ini telah diterbitkan oleh Imam Publication dan buku ini mengandungi 9 bahagian yang menarik yang merangkumi 308 muka surat. Baiklah hadirin, izinkan saya untuk memberikan sedikit tentang buku ini. Tajuk Nabi SAW juga seorang manusia ialah satu tajuk yang buka pemikiran kita bahawa Nabi juga pernah menjadi seperti kita, iaitu manusia. Sebagai contoh, dari segi perasaan, Nabi juga pernah merasa sedih, marah, kecewa dan sebagainya. Sebagai manusia, kita sering merasakan bahawa ujian yang kita hadapi itu sangat berat. Sedangkan kita tidak sedar Rasulullah SAW juga menghadapi masalah yang sama, tetapi Rasulullah menghadapinya dengan sabar dan tenang. Baiklah hadirin, saya ingin menceritakan 2 tajuk yang menarik perhatian saya, iaitu yang pertama, bahagian 4 yang bertajuk Nabi SAW juga diuji. Dalam bahagian ini, ada yang menyatakan bahawa kekeluhan manusia itu saat diuji dengan menyalahkan takdir. Jadi, penulis berkata, setiap luka yang dihadapi memerlukan masa untuk sembuh. Jadi, cara untuk kita menghadapi masalah tersebut dengan merangka semula cara pandangan kita tentang kehidupan dan ujian. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah juga menghadapi pelbagai masalah, tetapi ia tetap tenang kerana dia percaya bahawa Allah SWT akan menolongnya dan juga setiap ujian yang diberikan petanda Allah sayang kepadanya. Yang kedua adalah bahagian 6, iaitu Nabi SAW juga tersilap. Dalam bahagian ini, kita boleh faham bahawa Nabi juga melakukan kesilapan dan ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Lainlah kalau kita manusia, kita pasti akan segan dan malu untuk berceritakan kepada orang lain tentang kesilapan kita. Tapi tidak kepada Rasulullah. Setiap perkara yang berlaku, kesilapan pasti akan tertulis dalam Al-Quran dan dijadikan iktibar dan pengajaran kepada orang ramai. Akhir kata, buku ini memberikan 1001 kebaikan kepada umat manusia. Kita perlu mencontohi Nabi SAW dengan berusaha dan tidak putus asa untuk menghadapi segala cabaran. Sekadar itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.